Okay, aku dah sampai ke Silver Park Resort, iaitu dekat Bukit Fraser Hill. Aku dapat duduk dekat apartment yang paling murah. Dia ada macam-macam unit dekat sini. Ada untuk 6 orang, ada untuk 8 orang, dan untuk family besar pun ada. Yang ni tempat dia. Cantik. Resort dia very cantik. Kat sini ada orang jaga tau. Dia ada budak guard jaga. Jadi aku nak tunjuk korang dia punya apartment dia. Yang ni aku datang 4 orang. Jadi kau tengok bilik 4 orang dia dekat. Aku parking kereta kat situ. Ni bilik dia. Jadi kau tengok. Ni aku dah siap-siap letak barang. Dia sediakan TV, Netflix aku masukkan aku punya ID dengan password lah. Kalau korang ada Netflix, korang masuk sendiri lah. Okay. Slipper pun dia bagi. Aku datang, dia bagi 2 bilik. Satu bilik situ, bilik air kat luar. Yang ini satu bilik air dekat dalam. Semua lengkap peti ais semua ada, tempat masak air. Speaker pun ada, speaker. Pakai water filter dapur dia. Suasana dia untuk malam. Sini sejuk. Betul, aku tak bohong, sejuk. Afsal! Wish, aku tak tahu sekarang suhu berapa. Sejuk aku tak tahu sekarang suhu dia berapa, tapi sejuk gila. Apartment ni cantik lah. Apartment cantik ni, kawasan luar dia untuk kita lepak-lepak dekat luar. Tapi serius, suhu dia sejuk gila. Jadi kalau korang nak tengok sunset tu, nampak? Tu belakang aku ni sunset tau. Nampak? Matahari naik pukul 7 pagi. Sini pun kita boleh nampak matahari naik tu. Bukan sini, sana belakang. Nampak? Okay, time aku kemas. Kita nak balik. Ingat, yang ni dekat Silver Park Resort. Untuk chalet aku duduk kat sini B13. Okay, dia punya bilik dia memuaskan. 2 katil queen, 2 katil single. B13.